Buruk macam mana pun dia tetap anakku. Hai, Assalamualaikum. Saya Wawa, ibu kepada Rara. Okay, Rara ni anak saya yang nombor 3. Condition dia sekarang, doktor just bagi tahu yang dia mengalami Robert syndrome je lah. Robert syndrome ni macam terbantutnya pertumbuhan jari, tapi dia punya fungsi dalaman badan dia apa semua normal lah. Saya dapat tahu masa lepas bersalin, waktu pregnant tu tak ada apa-apa hint pun, semua normal. Saya dapat tahu daripada doktor yang bercakap lah. Sebab masa saya dalam keadaan su tu, saya macam pandangan saya masih sama-sama lagi. Kita jadi macam blur. Tak ada tangan. As a mom, saya tak kecewa. Sebelum saya bersalin tu, saya memang dah dapat mimpi saya punya FYP anak-anak sugar lah. Macam mana mak dia ni hadap macam mana, betapa kuatnya mak dia tu. Dalam mimpi tu dia macam mama, dia panggil mama sambil hulur tangan, tapi saya tak nampak muka dia. Mulalah waktu tu terdetik dekat suami, sebab dah 2 minggu berturut-turut kita mimpi yang sama kan. I bersalin, anak kita tak sempurna macam mana. Dah lah anak perempuan ni. Saya waktu tu tiba-tiba memang touching lah. Orang cakap macam tiba-tiba rasa sedih. Suami saya macam segah lah. Jangan fikir macam-macam. Tak risau. Kita kan follow up dengan pakar. Pakar pun kata okey. Kalau dia tak sempurna tak apa. Kita ada. Saya tak boleh. Saya tak tahu saya kuat nak hadap ke tak. Lepas tu husband saya kata, I ada. I takkan tinggalkan you. Family kita ada. Semua ada. Tak payah risau. 26 tu nak tak nak saya kena bersalin. Kalau saya tak bersalin, sama ada saya atau baby akan risiko. Dia baru setahun 2 bulan, tapi dia ada effort untuk dia bergerak. So, saya memang respect gila dengan dia. Sebab orang tak masa dia lahir, orang tak nampak yang dia ni tak sempurna. Dia akan pergi fisio. Kalau nak jalan dengan dia, kalau nak bagi dia berjalan macam orang normal, kita kena push dia punya pinggang tu, dia akan berjalan sendiri. Tengok je macam, ya Allah, comel je dia ni. Sebenarnya buas tau. Abang dia datang kat saya, dia akan tolak. Abang dia akan tolak. Membesarkan dia semua best. Saya dapat tengok depan mata perkembangan dia. Orang macam salahkan saya lah banyak. Macam ni mesti mak dia tak makan folic acid. Sebenarnya kita makan je benda tu. Tapi kalau Allah dah kata kun fayakun, maka itu jadilah dia. Sebab saya bercakap, Yang, anak kita cantik sangat Yang. I dah azankan dia dah. Dia comel sangat. Kata kan, I dah dapat dah bidadari I. Yang tolonglah, I tak boleh nak bagi susu kat Rara. Bagi I jumpa anak I. Apa doa you hari-hari tu Rara, and apa you nak Rara tahu bila dia besar nanti? Saya sentiasa doakan dia membesar dengan baik. Kalau orang tak nak dia pun tak apa. Saya ada. Sayalah ibu dia. Sayalah keluarga dia. Mama and papa and abang-abang dia. Kita orang takkan jauh daripada dia. Walaupun orang macam pandang dia, oh dia tak sempurna. Buruk macam mana pun dia tetap anakku. Bila dia besar nanti, dia menghargai saya. Dia kenang jasa saya. Dia sayanglah saya macam mana kita orang sayang dia. Baby perempuan kan. So, sebenarnya dalam diam rezeki kita sentiasa masuk. Walaupun kita rasa duit kita tak cukup, jangan pernah mengalah. Percaya rezeki Allah tu sentiasa datang kat kita.